Kita diajar berkaitan dengan rukun Islam. Tidak dinyatakan di dalam rukun Islam kalau tidak mengundi jatuh haram, tak masuk syurga kerana tak mengundi. Ada. Pertama. Jadi kita tak jadi keliru sekarang ini. Jangan hanya kerana PAS kita sandarkan hanya PAS saja kemenangan Islam. Islam dah menang. Perdana Menteri kita Islam, Raja Melayu kita Islam, Menteri Besar Perak Islam. Jadi apakah tuntutan sampai mengelirukan sampai kita kena tangguh haji dan umrah? Macam mana kita nak sandarkan kemenangan Islam itu kepada parti PAS? Selepas PAS menang, Dewan pun tak masuk. Apa pula hukum? Jangan nak mengelirukan masyarakat dengan fatwa-fatwa yang kamu sandarkan itu dengan pentadbiran Nabi, perjuangan Nabi dengan perjuangan parti. Kalaulah kamu ikut perjuangan Nabi, kamu tak fitnah orang. Kalau kamu ikut perjuangan Nabi sehingga kena tangguhkan haji, kamu tak maki orang. Jangan nak mengelirukan seolah-olah kita ni tak belajar agama. Adakah kefahaman agama itu datang daripada parti PAS saja? Saya nak bertanya. Mungkin Wahid Hussein banyak study mengenai parti PAS ni. Adakah fakta-fakta yang dikeluarkan ini dia sentiasa untuk memesongkan dan menggunakan fakta-fakta palsu dan menjadikan ia fitnah? Atau itu memang itu strateginya? Baik. Kalau PAS tak fitnah, dia nak guna apa? Pembangunan dia tidak boleh nak gunakan sebagai modal. Mana bukti pembangunan dia lebih baik berbanding dengan parti lain? Jadi nak tak nak untuk menutup kelemahan dia, jadi dia kena burukkan lawan. Nak burukkan lawan, kena fitnah lah. Kalau tak fitnah, tak jadi buruk. Kalau contoh, saya bagi contoh. Di Kedah, diumumkan pelbagai, tapi tidak dihasilkan. Di Terengganu, sehingga tahap kerajaan federal kena tolong pula Terengganu untuk bermacam-macam. Ketiga-tiga ni, keempat ni, kita nampak memang pentadbiran PN ni kurang cekap. Setuju? Sangat-sangat setuju. Sebab itu adalah fakta yang tidak boleh nak dilindungkan. Sebab apa? Yang pertama, kita kena tahu tujuan penubuhan PAS apa dia. Dia bukannya nak menggerakkan ke arah yang lebih baik. Dia hanya menyambung, bahkan dia ini seperti tikus membaiki labu. Kalau dia buat lebih baik berbanding dengan UMNO, kita boleh lah nak terima, pertimbangkan. Betul. Tetapi apabila contoh di Terengganu, bagaimana Barisan Nasional sebelum ini mentadbir negeri Terengganu, rakyat mewah, berbagai dana raya, dana belia dan sebagainya, dana pengundi luar pun dapat. Jadi hari ini sudah tiada. Kenapa? Kerana kita tersilap dalam menentukan pentadbiran. Kita silap untuk melantik orang yang menguruskan hal ehwal kebajikan kita. Kenapa? Kerana kita percaya dia boleh jadi pemimpin kerana dia bacaan Al-Quran dia baik. Kita percaya dia boleh jadi pemimpin sebab belitan serban dia paling tebal. Kita percaya dia jadi pemimpin kerana dia sentiasa mengenakan pakaian jubah. Walhal Nabi berpesan, kita memilih pemimpin ini adalah orang yang boleh melaksanakan tanggungjawab. Tak kira lah kalau dia boleh jadi imam, itu satu bonus. Seperti mana kita nak pilih pengurusan masjid. Tidak semestinya pengurusi masjid itu kena jadi imam. Pengurusi masjid dia kena fikir bagaimana nak cari duit. Bagaimana nak memastikan imam sentiasa menjadi imam. Bagaimana nak buat program. Macam mana kita nak susun atur masjid. Mengimarahkan masjid. Mengimarahkan masjid itu tugas pengurusi. Betul. Tidak semestinya pengurusi itu jadi imam. Bacaannya sedap ke apa ke tak ada. Tugas pengurusi adalah memastikan solat Jumaat berjalan seperti biasa. Jangan ada halangan kerana tak ada api, tak ada elektrik. Jangan ada halangan kerana tak ada air. Itu pengurusi masjid kena fikir. Walaupun pengurusi masjid ini bukan seorang imam. Jadi tentang itu, menggunakan isu agama, pentadbiran tidak cekap. Di air kuning ni menggunakan tiba-tiba tak perlu pergi haji, tangguhkan haji untuk mengundi. Perkara-perkara ni banyak berlaku. 30 tahun ni fatwa-fatwa yang pelik-pelik ni berlaku. Dan mereka percaya. Betul. Jika kita memberikan pandangan, dia akan tanya kita, Hussein, kamu ni belajar tahap mana? Berapa kitab kamu khatam? Berapa buku kamu tulis? Betul. Jadi dia persoalkan ilmu. Sebab dia tidak boleh nak kritik atas alasan tak boleh kritik sebab dia ulama. Tak boleh kritik sebab dia tu banyak tulis kitab. Tak boleh kacau.
tak boleh kacau, tak boleh sentuh, sebab dia ni lebih berpengalaman. Walhal kalau kita tengok kemenangan Al-Fatih, dia seorang anak kecil, anak muda, tapi tidak ditanya, Al-Fatih, jangan, kamu masih budak, jangan bagi idea-idea yang karut. Tapi Al-Fatih menunjukkan satu perkara yang lebih baik berbanding dengan orang tua yang kononnya dia lebih pandai. Dia makan garam sampai kena darah tinggi. Kan? Jadi dalam keadaan ini kita diajar tentang bagaimana agamanya yang baik. Baik, dalam soal haji, kita diajar berkaitan dengan rukun Islam. Tidak dinyatakan di dalam rukun Islam kalau tidak mengundi jatuh haram, tak masuk syurga kerana tak mengundi. Ada. Pertama. Jadi kita tak jadi keliru sekarang ini. Jadi yang kedua, dalam kewajipan haji, bagaimana kita diajar oleh ustaz-ustaz kita kat sekolah, siapa yang akan jatuh wajib apabila dia ni cukup syarat. Tidak dinyatakan dalam syarat wajib haji itu perlu keluar mengundi, perlu kemenangan Islam. Sebab apa? Ketika diwajibkan haji itu, Islam dah menang. Islam dah menang. Pentadbiran Nabi Muhammad ternyata dah menang. Selepas 9 tahun hijrah. Di ketika itu kemenangan Islam sudah. Cuma tidak ada kemenangan parti di Malaysia ni. Jangan hanya kerana PAS kita sandarkan hanya PAS saja kemenangan Islam. Sedangkan kita boleh pergi haji itu, syarat haji apa? Merdeka. Jadi adakah kita tak menang? Malaysia dah menang. Melainkan fatwa itu digunakan di Palestin. Jadi sesuai untuk Palestin. Sebab Palestin dalam keadaan huru-hara, belum lagi merdeka sepenuhnya dan sebagainya. Di Malaysia sudah merdeka. Islam dah menang. Perdana Menteri kita Islam. Raja Melayu kita Islam. Menteri Besar Perak Islam. Jadi apakah tuntutan sampai mengelirukan sampai kita kena tangguh haji dan umrah? Betul. Adakah kita perlu tangguh haji umrah sebab kena tunggu pemimpin-pemimpin PAS menang dekat mahkamah sama fitnah? Pemimpin PAS kalah sama fitnah. Macam mana kita nak sandarkan kemenangan Islam itu kepada parti PAS? Tak boleh. Jika hari ini kita sanggup tangguhkan haji kerana nak tunggu Islam menang, sampai bila boleh tak pergi? Hari ini contoh, saya bagi tahu. Hari ini yang sepatutnya terbang haji tangguh sebab nak bagi PAS menang. Selepas PAS menang, Dewan pun tak masuk. Apa pula hukum? Tak ada hukum pula kat situ. Tak ada hukum pula. Patutnya bila kita tangguh haji yang wajib, nak ponteng satu saat parlimen pun tak boleh, jatuh haram. Tanggungjawab. Wang gaji kena kembalikan, allowance kena kembalikan sebab hukumnya wajib. Jangan nak mengelirukan masyarakat dengan fatwa-fatwa yang kamu sandarkan itu dengan pentadbiran Nabi, perjuangan Nabi dengan perjuangan parti. Kalaulah kamu ikut perjuangan Nabi, kamu tak fitnah orang. Kalau kamu ikut perjuangan Nabi sehingga kena tangguhkan haji, kamu tak maki orang. Betul. Jangan nak mengelirukan seolah-olah kita ni tak belajar agama. Adakah kefahaman agama itu datang daripada parti PAS saja? Tak boleh buat begitu kenyataan. Tak sesuai perjanjian Hudaibiyah dengan pilihan raya. Perjanjian Hudaibiyah Nabi dengan kafir Quraisy. Kita kena tahu siapa kafir Quraisy. Kafir Quraisy sedang menentang tahun 6 Hijrah, menentang pentadbiran Nabi, menentang piagam Madinah. Jadi apabila Nabi datang dan pentadbiran ataupun kerajaan tidak menandatangani ataupun tidak bersama dalam perjanjian Hudaibiyah, menyebabkan kita kehilangan Madinah. Jadi beban itu besar. Dan keadaan huru-hara, kafir Quraisy ini dikenali sebagai kafir harbi yang menentang piagam. Di Malaysia ini adakah DAP hari ini menentang perlembagaan? Tidak. Sejarah menentang perlembagaan adalah PAS. Jadi PAS, kalau zaman Nabi yang menentang piagam itu dikenali sebagai kafir harbi, adakah PAS kita nak gelarkan PAS harbi? Tapi dia orang mengeluarkan fatwa yang begini, dan adakah keadaan ini terdesak sehingga kan terpaksa keluarkan fatwa begini? Sebab dia tahu penyokong-penyokong dia dungu. Sebab kenyataan Presiden sebelum ini adalah dia target adalah penyokong-penyokong yang jahil. Jahil politik, jahil agama. Kalau tak jahil, tak jauh, tak sokong PAS. Kalau orang cerdik agama, tak sokong PAS. Sebab kita faham, perjuangan Islam itu bukan disandarkan kepada parti. Tak ada PAS pun kita Islam. Betul. Hari ini apa dasar PAS yang kita ikut? Tak ada.
Hari ini kita boleh bercakap tentang Islam bukan kerana PAS, kerana kita mempertahankan perlembagaan yang ditentang oleh PAS. Agama Islam sebagai agama persekutuan. Kita mempertahankan hak-hak Melayu, kita pertahankan keistimewaan raja-raja Melayu. Jadi apa jasa PAS sehingga kita kata, oh kalau tak sokong PAS tolak Islam, tak sokong PAS tidak menyokong perjuangan Islam? Apa yang PAS dah buat tentang Islam dalam negara? Berapa buti masjid yang dia buat? Apa institusi yang dia buat? Hari ini kita guna pakai hasil daripada perjuangan UMNO. Walaupun UMNO dituduh tidak buat Islam, UMNO dituduh tidak melaksanakan Islam terancam. Islam terancam dan sebagainya. Kalau nak ikut perangai PAS, jalan raya di Malaysia ni kita isytiharkan jalan raya patuh syariah. Kita isytiharkan universiti Islam. Kita isytiharkan semua sekolah-sekolah Islam. Kita brandkan bahawa itu perjuangan Islam. Tapi UMNO tidak begitu, sebab kita tidak meletakkan penunggangan agama itu sebagai perjuangan kita. Jadi PAS dia sanggup mengotorkan martabat agama untuk kemenangan parti dia. Jadi sebab itu saya merasakan tak apalah aku dituduh ulama, aku dicaci, dimaki. Kenapa? Aku faham tentang apa itu Islam. Kalau aku tak faham, aku duduk dalam PAS. Sebab aku pajakkan otak, serahkan kepada kepimpinan, ikut pemimpin nak buat apa. Yang paling penting aku tunggu syurga. Mana boleh macam tu? Dalam Islam kita faham perjuangan Islam, kita tidak duduk dalam PAS. Sebab kita faham, tanpa PAS pun kita tetap Islam. Sebab Islam sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, di akhir zaman Islam akan menang, bukan kerana PAS.